Saya ingat ada kena hidden charge ke apa ke, tapi tak ada apa-apa pun. So semua dikongsi bayar. I tak keluar 1 sen pun. Nama saya Erma Mazwana binti Jamadi. Saya daripada Seremban. Saya bekerja sebagai seorang guru. Saya baru masuk this year. So yang kenalkan adalah salah seorang kawan yang sama bekerja dengan saya. Dia merupakan ejen. So dia suggest saya. So far husband, anak-anak saya semua join ni lah. Before ni anak I ada kena gastrik. I pergi klinik biasa mula-mula dulu. Bila pergi klinik biasa, doktor bagi ubat and then still tak okey. Bila I pergi emergency, doktor drip ubat. Masa tu anak I dah okey sikit. Tapi bila seminggu lepas tu, dia still berulang. I pergi balik, refer balik dekat emergency dekat Columbia Hospital and then doktor suggest untuk order. Okay, mula-mula I telefon agent. I risau sebab takut I before ni masuk tapi I tak pernah guna. Agent say, mak, agent kata dah boleh guna. Maksudnya I dah boleh guna untuk order. Then I pergi dekat registration. I cakap nak guna WeKongsi lah untuk order anak I just bagi contact number orang kat HQ kot. I bagi contact number dekat registration and then dia call. So dia orang lah, maksudnya registration yang uruskan. I tak tahu, I just tunggu kelulusan je sama ada boleh order atau tidak, macam tu je. Tapi so far senang lah, tak adalah susah sebab I tak involve apa-apa. Kos perubatan anak puan berapa ya? Sebenarnya I tak tahu kos anak I berapa sebab masa discharge I tanya, dia kata bil tak ready lagi. I bagi tahu puan ya, medical bill anak plus 6,000 some. Oh, alright. So masa tu puan bagi duit dulu ke atau apa? Tak ada, I tak ada bayar apa-apa pun. Even masa nak register ke apa ke, tak ada bayar apa-apa langsung. Memang tak ada bagi duit ke apa ke, minta deposit ke, hospital minta deposit ke, tak ada. Semua dikongsi bayar. I tak keluar 1 sen pun. So sehingga baru bulan ni kan, November, puan punya perkongsian kan tak lebih daripada RM50. So 3 cases dalam November punya perkongsian kan, each of the member hanya RM27 saja. Bagi pendapat I, dia salah satu benda yang menjimatkan. So kita tahu kan sekarang insurans untuk company-company lain pun dah agak expensive kan. Tapi yang ni dia agak berbaloi. Saya ingat ada kena hidden charge ke apa ke, tapi tak ada apa-apa pun. So saya keluar discharge dengan tak ada hidden cost ke apa ke. So saya rasa macam berbaloi lah. WeKongsi mantap. Alright. WeKongsi.